Ku hanya mampu memberi Saya buka. Okey je. Sebab kita orang hari banjir baru keluar. Itu hari kan banjir yang teruk kan. Jadi saya itu baru nak pindah tu yang kemas-kemas tu. Okey. Ini dah baru nak Tak apa. ada dia lepas dia. Ada tak boleh lepas. masih lagi merakui. Usah risau engkau, aku percaya. Pak adik-beradik lah? Pak adik. Oh, bungsu lah ni. 7 tahun je? Ya 7 tahun. So sekarang ni ada pergi sekolah ke? Oh, ni sebab PKP kan? Ada tangguh dulu lah sekolah dia. So dia daftar sekolah mana? Sekolah Sekolah PKP dulu dah pergi dekat Taman Timur. Okey. Lepas tu kerajaannya. dia susah dikawal lah tinggi kan. Jadi dia ada hampir tahun ni lah ingat dia. Nak sekolah tukar kat Kempas. Lepas tu belum buka lagi. Yelah. Nak pergi apa? Air botol dia kakak pergi ambil air botol. Nak tolong ni ayah kemas rumah kan? Puan dengan puan dia terpilih lah untuk program penajaan kita ni. Okay, jadi kita akan beri penajaan sebenarnya selama 3 bulan. Jadi prosesnya nanti kena datang ke sesi kita sebab kita nak kita punya terapis akan tengok balik. Dan kalau ada rekod daripada hospital tu nanti boleh bawa juga sebab dia orang boleh tengok. So nanti kita akan plankan untuk terapi dia. So just datang setakat ni tak ada yuran dikenakan. So kita bagi 3 bulan kita akan tengok macam mana lah yang kita boleh bantu. Setakat ni kita bagi 3 bulan lah. Dia punya macam nak datang tu ada jadual lagi hari-hari tu. Okey, nanti datang untuk first dulu. Mereka akan buat assessment. Nanti mereka akan bagi jadual. Dan jadual tu bergantung juga pada tuan dengan punya jadual lah. Nanti boleh janji buat appointment. Boleh. Nanti dia dengar boleh bercakap. Dia tak boleh bercakap. Dia memang aktif. Dia sangat aktif. Lepas tu masa tidur dia tak tentu. Tak macam kita tau. Yelah. Kalau kita kadang-kadang jadi siang, dia jadi malam. Malam dia bertukar. Dia dapat rawatan di hospital tu dah lama dah. Saya daripada dia detect 9 bulan atau setahun. Percaya takkan pernah ku masih mengejar. Keadaan anak puan ni, kita selalunya kita akan buat assessment dulu. Sebenarnya kita nampak kat sini anak sebab tadi kita kata tantrum, dia sangat hyper. So kita akan buat behavior terapi lah. Kita akan buat behavior terapi dan since anak 27 tahun pun tak berkomunikasi lagi. So kita akan juga consult untuk buat terapi komunikasi. Okay, dan terapi komunikasi. So nanti selalunya terapi komunikasi ni bukan hanya untuk anak saja, kita akan juga bantu untuk ibu bapa lah, untuk parent. Parent tu sebab kita nak parent daripada pusat terapi, parent kat rumah pun boleh buat juga aktiviti-aktiviti ni dia. Macam ni lah kalau dia satu dia nak tu, dia nak juga. So commitment, kita akan nampak lah, kita akan bantu untuk behavior dulu. Untuk settlekan behavior dia, bila-bila dia dah ada behavior dia dah okey, baru dia boleh fokus. Baru boleh dengar cakap kita. Sebab dia tak fokus ni sebab dia punya ni kan. Behavior dia tak settle lagi. So kalau kita dekat center kita berikan seminggu sekali lah. Penerapan, so tuan untuk Seminggu sekali Seminggu sekali, selama 3 bulan. InsyaAllah lah, kalau kita ada orang yang sudi untuk menaja lagi, kita akan sambung. Sampailah anak ni, doa lah semoga lagi dapat ni bantu sampai dia sembuh lah. Sedikitlah kami bersemangat untuk keluarga puan menaja adik ni untuk program terapi kat center kita selama 3 bulan. Harapan kita lah sedikit bantuan ni dapat mengurangkan beban dan kita dapat sama-sama lah bantu apa yang mampu puan InsyaAllah lah. Okay. Takkan pernah